Jadi Mahathir minta ambil dia dan minta Ghaffar Baba, arwah Ghaffar Baba, menjadi orang tengah menyelesaikan masalah ni. Maka Ghaffar Baba melantik sekretari politik di arwah Tadun Noor sebagai orang tengah untuk backdated Anwar punya kalian UMNO ni. Rakyat faham, rakyat dah tahu dah. Segala janji Anwar ni tak boleh pakai pun. Dia ni tak ada beza pun dengan Prabowo. Suka berjoget. Tapi dalam masa itu rakyat menderita. Dan saya mengatakan bahawa mengapa kes apa ni itu router Anwar masih lagi cuba mendilai-dilaikan perbicaraan dan begitu saja minta immunity pula tu. Tapi saya sendiri sebagai penyokong dia, saya nak beritahu lah, ada lebih kurang 70 orang kanan dia, termasuk diri saya sendiri, yang dah tinggalkan Anwar ni. Perbuatan dia itulah. Mahathir tak boleh terima orang yang main bontot ni semua ni. Orang yang melewat-lewat semua yang Mahathir tak boleh terima. You nak main perempuan itu hak you. Tapi main bontot ni, luar tabi'i, dilaknati Allah SWT.